korang beli motor ni kan, dia ada masalah sikit. Sebab korang tak boleh lalu kat jalan biasa. Beli je sebab dia kena masuk highway. Dia masuk highway. Dia tak boleh lalu jalan biasa. Betul? Tapi ni highway. Bukan highway. Highway. Tak sama. Kali ni kita nak tengok dua model terbaru daripada Hanway Motor. Ada dua model yang dibawa masuk. Kalau kita tengok kat sini, yang ini adalah model klasik. Dan yang situ yang nampak macam boba ni, ini adalah model heritage. So motor ini bersesaran 400cc dan menggunakan enjin twin cylinder, liquid cooled, 4 double overhead. Jadi kuasa yang dihasilkan untuk enjin ni lebih kurang 41 HP dan juga 34 Nm of torque. Dia punya tangki dia lebih kurang 12 liter. Kalau tengok kat bahagian handle dia ni, tak ada tempat letak kunci sebab kunci dia ni dekat sini. Disebabkan bahagian kunci dia dekat sini, so macam mana nak lock handle kan? Dan ini lah kunci dia, kita lock handle dekat sini. So dekat sini dia punya master pump. Belah kanan ni dia ada parking brake tekan brake. Exhaust dia ni walaupun standard je, tapi bunyi dia dah sedap lah. Jom kita dengar bunyi dia. Okay, kita nak tengok dia punya ketinggian lah. So motor ni seat height dia adalah 690mm. Aku tinggi aku 168cm. Tengok. Rendah lah. So kaki kiri dan kanan boleh flat foot. Dan motor ni berada 190 kg. 158 macam tu lah. Lebih kurang 200 kg. So untuk main handle motor ni tak ada masalah sebab dia rendah. Dan tak ada lagi risau buat nak angkat ini letakkan semua. Kaki position dia tak terlampau terlembut. Selalunya kalau position macam ni bawah. Ya, okey. Nice. Okey, kalau korang beli model heritage ni, so harga dia lebih kurang 22,800, tak termasuk insurans dan juga road tax lah. So mungkin dalam lebih kurang 24k macam tu. Dia dapat single seat. Tapi kalau korang beli, dia akan bagi sekali lah seat yang belakang ni. So kalau korang nak buat pilihan pun boleh, tak ada masalah. Sebab dia ada full rest belakang ni. Macam mana ada full rest tapi tak ada seat? So dia boleh attach sekali lah kat belakang ni.